Jika kita ada hutang kad kredit ataupun apa-apa hutang yang interestnya cecah hingga 18% setahun, sebaiknya fokus untuk langsaikan hutang tersebut sebelum kita menabung emas. Sebabnya mudah. Tak berbaloi tabung emas dengan pulangan sekitar 10% setahun, sedangkan kos hutang yang kita tanggung tu lebih tinggi daripada tu. Erti kata lain, kita perlu urus duit betul-betul sebelum kita mulakan tabungan emas. Emas ni memang simpanan yang sangat bagus, tapi ia bukan sesuai untuk semua orang. Lagi-lagi bila keuangan kita masih lagi tak stabil. Emas boleh jadi punca kita rugi di masa akan datang. Contohnya, jika emas adalah satu-satunya simpanan yang kita ada tanpa sebarang dana kecemasan dekat bank, ASB ataupun tabung haji, kita mungkin terpaksa jual emas yang baru kita beli. Sedangkan emas adalah simpanan jangka masa panjang, sekurang-kurangnya 2 tahun dan ke atas. Jika jual terlalu awal, kita berisiko untuk rugi. Asas keuangan ialah mulakan simpanan duit dulu untuk 3 bulan gaji sebagai dana kecemasan, belajar ilmu urus duit dan selesaikan hutang-hutang yang ada. Lepas tu, barulah kita fokus tambah tabungan emas untuk kita jadikan ia sebagai pelindung nilai jangka masa panjang. Bagi mereka yang mulakan simpanan emas bersama Public Gold, boleh isi borang saya dekat bawah tu untuk bisa tunjukkan langkah dan cara terbaik dalam simpanan emas.